bersama saya, Fakia Faiz. Dalam liputan khas Karnival Digital Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Machang 2025 yang bertempat di Dewan Permata SK Tok Bok. Karnival ini dirasmikan oleh Encik Kamal bin Mustafa, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Machang. Program ini menekan kepentingan teknologi dalam pembelajaran digital negara. Jom bersama-sama saya menincang aktiviti pada hari ini. Hari Digital Machang dimulai dengan majlis perasmian dan gimik peluncuran yang mendebarkan. Semua pengunjung disajikan dengan berbagai aktiviti menarik yang terdiri daripada pameran, pertandingan digital dan stem serta berurai jualan. Aktiviti-aktiviti tersebut santai tetapi mempunyai mesej kesedaran tentang pendidikan digital. Kelihatan semua pengunjung berpuas hati dengan Hari Digital pada hari ini. Semoga dapat jumpa lagi pada tahun hadapan. Tamat sudah program Karnival Digital Peringkat PBD Machang pada hari ini. Semoga program ini memberi manfaat kepada seluruh warga pendidikan, khususnya di Machang. Saya Fakia Faiz melaporkan untuk SKR Channel. Bye.